2025. Disember. Okey. Yang macam lagu-lagu tu kau tak ingat? Oh, Januari, Februari, Mac, April tu. Kau ada salah. Oh. Dua je, tapi yang lagi satu yang ketiga tu kau betul sebab bulan 11 apa? November. Lepas tu apa lagi yang salah, ingat tak? Tu je. Itu je? Ha. Tu dapat sampai 3. Lagi saja apa? Lepas tu ada lagi dia ada 2 markah. Lepas tu kau ada dapat 28. Kau kena dapat 30. Oh, salah 2 je lah. Bukan banyak sangat kan? Lagi? Subjek apa lagi? Tu je English pun. English dapat English berapa? kau dapat 100. Lepas tu 30. Congrats. Kenapa 30 tu apa? 30 tu yang kau tadi kau cakap sama lah. 30 per 30. Oh, good boys. Lagi subjek apa? Bahasa Arab berapa? Bahasa Arab kau harus tahu lagi. Kau rasa-rasa ni tak nampak muka Koris. Kau rasa-rasa bahasa Arab dapat berapa? 100 ke? Tak tahu. Masa agak-agak. Boleh tak dapat 100 tu? Tak tahu. Bahasa Melayu? Bahasa Melayu tak boleh teka juga. Kenapa tak boleh teka? Boleh lah. Sebab cikgu tak bagi lagi. Memanglah cikgu tak bagi lagi. Lepas tu ejaan dengan spelling Semua betul? Ya? 10 per 10. Wow, congrats. 10 je ke perkataan cikgu tanya? Ya. Bukan 15. Kau harus kena hafal 15 kan? Dia tahu 15 tapi cikgu nak Soal 10 je. Oh. nak markah jadi 10 per 10. Oh. Semua kau dapat 10 per 10. Bagus. Tu lah. Yang dulu kau tak dapat. Kan dulu kau tak dapat 10 per 10. Kau teruk sangat markah kau dulu. Mesti kau tak ingat kan? Tak ingat. Kau tak belajar. Pandai membaca. Sekarang dah pandai. Nah, lagi lepas tu? Itulah, kalau belajar mesti pandai sebenarnya. Kalau kau cuba ingat, mesti kau harus ingat. Ini tak ingat je sebut. Memanglah tak dapat ingat.